Puan, apa khabar semua? Sihat. Kalau sihat saja macam tak cukup. Boleh saya ajar? Okey. Bila ditanya apa khabar semua, luar biasa hebat. Luar biasa hebat. InsyaAllah. Sebab semua yang datang ni luar biasa hebat. Okey, saya tanya ya. Apa khabar semua? Luar biasa hebat. Alhamdulillah, baru sihat kan? Okey, saya Isya berasal daripada Perak tapi menetap di Tanjung Karang sebab saya bekerja di hospital Tanjung Karang. Tapi sekarang dah pencet ya. Dah umur dah 61. Okey. Saya menceburi The Mac International. In The Mac International 20 bulan 10 2021. Saya daftar 21 10 2021. Mana satu hari selepas dia operasi tu saya daftar dan sampailah ke saat ini. Dah 3 tahun lebih dan adalah satu dua yang orang-orang lama tapi dah tak ada, banyak yang dah tak ada. Yang dah mati, dah pengsan, patah kaki, sakit perut dan sebagainya lah. Dah tak ada sini kan. Mungkin dia ada di mana-mana tahu kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di samping kita menjalankan ibadah puasa ni kan, sebenarnya saya di peringkat awal pun, kalau tuan-tuan bersama saya di peringkat awal, prasarana yang ada di The Mac ni bukan macam ni. Kalau tuan-tuan datang 2022 pun belum lagi macam ni ya. Di sini adalah store ya. Sebab Dr. Mariani dia mengeluarkan masa tu kan PKP kan. Dia mengeluarkan apa? Hand sanitizer tu banyak, semua penuh. Yang dia charity lah, dia orang buat bagi je dekat pesakit-pesakit yang. Jadi tuan-tuan berbekalkan keyakinan yang tinggi di atas kita tengok ya progres yang Dr. Wan bagi pada kita daripada awal satu sampai sekarang ya. Kita tengok progres yang dia buat bukan makin menurun ya, walaupun seangkatan dengan syarikat ni pada 2021 banyak syarikat di luar sana yang sama-sama lahir ya, tetapi dah arwah lah masing-masing. Kan kalau kita berhijrah ke tempat-tempat lain tu lah, dah tak ada dah. Dan termasuklah Dr. Hari, kawan saya tu. Dulu pun di syarikat lain. Dan syarikat tu pun dah arwah juga. Dan saya tengok 3 tahun ni bukan 3 tahun menurun ya. Program ataupun peningkatan syarikat memang melonjak kalau kita lihat ya, daripada dekat ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya di peringkat awal pun bukannya hanya mempunyai pendapatan yang banyak kan. Nak tarik orang tak kenal lagi. Kalau kita sebut apa, syarikat-syarikat gah-gah di Malaysia, Zulian contohlah, kita sebut Zul, orang dah tahu dah Zulian. CN, kita belum sebut I lagi pun orang dah tahu dah CNI, contoh kan, syarikat-syarikat lama. Tapi kalau kita kata The Mac, orang tak tahu The Mac tu apa di peringkat awal. Macam mana kita nak approve bagi orang yakin dekat The Mac. Kalau kopi kan, beribu-ribu kopi ada di luar sana. Tuan-tuan tahu berapa ribu kopi yang ada, jenis kopi yang ada di pasaran. Kalau tuan-tuan pergi daripada Kedah, Perlis, Penang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, naik ke Terengganu, kemudian ke Pahang, ke Kelantan, seluruh dia ada berapa ribu. Ya, tak terkira kita jenis kopi. Jenis kopi kat badan je pun tak terkira dah. Kopi pipi, kopi hidung, kopi mata, kopi apa-apalah. Belum lagi cerita lain. Jadi kita nak tahu selok-belok kopi, datang sini, siapa yang buatnya, buat kajian di mana dan sebagainya. Jadi di peringkat itulah saya promote siang malam saya promote sebab masa tu tak ada orang lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, menyertai The Mac International pada tahun 2005 ini adalah on time. Memang orang kenal lah. 3 tahun saya berkelumang dengan daripada orang tak kenal. Pancuh kopi siang, malam, pagi, petang. Macam-macam saya buat nak kenalkan orang. Alhamdulillah ya. Setelah setahun 2022 tu saya buat, di samping tu PKP pun masih lagi pergerakan masih lagi terbatas.
Dan kita buat perjumpaan pun di bawah je. Itu pun had minimum 10 orang je, tak boleh lebih, kan? Alhamdulillah ya, bukan disebabkan orang kata ni, tapi oleh kerana produk tu sendiri. Bila dia dah rasa daripada anak tekak dia dah terima, kadang-kadang kopi ke apa anak tekak tak terima, ceritalah khasiat macam mana pun kan. Bila anak tekak tak terima, tak ada. Tapi bila anak tekak terima, kemudian kita cerita pula khasiatnya, boleh dikatakan di Tanjung Karang tu, boleh dikatakan semua kedai minum dah terima. Jadi kalau tuan-tuan boleh buat macam mana saya buat di Tanjung Karang tu, tak kira lah kedai mamak ke, kedai Melayu ke, kedai Siam ke, boleh dikatakan pergi saja tanya kopi manggis, orang dah tahu dah. Sehingga kan penggemar-penggemar teh tarik ni, apabila mereka rasa kopi manggis, dia dah tak nak kopi tarik tu dah. Dia cakap kopi teh tarik tak sedap katanya. Jadi kan tuan-tuan dan di sana, di Tanjung Karang tu, memang kalau tengok order saya, setiap minggu 3 kali saya datang. Confirm 2 kali saya datang. Dan saya bukan ambil 10-20 kopi. Tanya counter tu pula kan. Tak sempat daripada itu suruh doktor post lagi. Mana yang datang ambil sendiri je post. Mana tak cukup-cukup. Itu baru cerita hal kopi. Belum cerita Active Plus, belum cerita Stevia, belum cerita pet dan sebagainya. Makna segala-gala produk kita yang ada di The Mac International ni, kita hafalkan, bukan dalam masa yang singkat ya. Belajar. Sebabnya kita nak lulus SPM 13A ke 10A dan sebagainya, kita perlu belajar beberapa mata pelajaran. Sekurang-kurangnya kalau 11 lah kan, kalau 10 lah. Di sini tak ada. Tuan-tuan hatamkan betul-betul latar belakang syarikat, hatamkan betul-betul produk, macam mana plan pemasaran nak buat duit, macam mana sistem yang dikendalikan oleh Dr. Wan sendiri, kemudian pembahagian bonus 5 saja. Dalam masa berapa? Tak apa. Kalau masa terpulang pada kita dapat cepat 1 hari dah dapat kan. Kalau yang lambat seminggu, sebulan ke apa ke, tak perlu. Tapi belajar. Dapat je ilmu syarikat, kekuatan syarikat kita ni. Whatever datang beribu-ribu syarikat di luar sana, kita ada kekuatan untuk menceritakan, insya-Allah dia want join kita. Bukan kita join kita. Sebab kita tak ada ilmu saja. Itu sebab bila orang datang cerita hal sikit saja yang kita tak tahu. Padahal di The Mac lebih daripada tu. Tapi kita tak tahu, orang datang kepada kita cerita tentang kelebihannya. Kita ingat di The Mac tak ada. Padahal di The Mac 10 kali ganda itu kan. Tapi kita tak, kerana ilmu kita tak ada, kita je main dengan dia. Padahal kita yang lebih. Begitu juga cerita produk. Kalau kita tak tahu produk, ini dan sebagainya, tapi kita tak boleh. Saya pun tak boleh nak cerita hari ini kan. Tapi oleh kerana kita ilmu produk tu kita tak ada, ataupun sikit-sikit saja, datang seorang, 2 orang pada kita di syarikat lain nak cerita tentang produk dia, kita dengar tentang kehebatan produk dia. Padahal yang sama, produk kita lebih hebat. Tapi oleh kerana kita tak ada ilmu saja, kita ikut dia. Itu yang jadi kepada peringkat awal. Dan tak ada siapa. Tuan-tuan yang stay kat sini, yang boleh kat sini, insya-Allah tuan-tuan bakal jutawan. Amin. Saya pendapatan saya sekarang ni tidur pun duit ada. Saya tengok orang tak tidur tau. Sebab kita doktor sistem yang canggih kan. Dia pakai WhatsApp kan. Bila ada je masuk. Saya tengok pukul 2 ada masuk, pukul 3 pagi ada masuk, 4 pagi ada masuk, 5 pagi sampai subuh masuk. Diorang ni tak tidur kan? Makna 24 jam mengalir duit untuk kita. Atau macam tu. Jadi sekurang-kurangnya 40 atau 50 WhatsApp kemasukan satu hari saya dapat sekarang. Contohlah satu masuk kita kata RM5 saja lah. Tak payahlah RM10, RM20 dan sebagainya. Kata RM5 je. Kalau kali 40, kali 50 satu hari, dah 250. Pendapatan saya bukan saya nak ni, antara 300 ke 500 satu hari. Kalau saya tak teruskan, ada ke dapat macam tu sekarang? Tak akan dapat.
Kalau saya dapat macam tu, tuan-tuan, lebih daripada itu sebenarnya. Sebab dengan teknologi yang kita ada, sistem yang dibantu oleh doktor sendiri buat, saya rasa tak ada syarikat lain. Kalau tuan-tuan nak dapat, kalaulah satu syarikat yang datang jumpa kita dan cerita-cerita kita, boleh datang tu, bolehlah suruh dia jumpa dengan saya. Okey. Kan? Saya nak, bukan kita nak berbahas bukan apa, secara ilmiah. Tuan, Secara ilmiah. boleh saya tanya sikit? Nah, Melalui kejayaan Tuan dalam bidang ni, apa cara yang paling berkesan? Adakah Tuan gunakan media ataupun Tuan tak berjumpa ada atau Kak. buat home Saya party ni umur ke? dah 60-an. Dah 60 siri ni mana nak ada canggih-canggih. Paling canggih saya tu WhatsApp aja lah. Itu paling canggih dah. Orang bawa lah apa. Handphone saya tu rasanya 20% je saya guna. 80% lagi tak Lalu tahu. Tuan berjumpa lah. Berjumpa lebih bagus. Bercerita. Biar kita, tapi teknologi jangan tinggal. Teknologi tu orang-orang muda kan. Mereka memang lebih pada kita. Kita ni tahap 10%, 20% tu je kita tahu kan. Paling canggih tu WhatsApp aja. Dulu mana ada WhatsApp? Saya tapi oleh kerana saya berkecimpung dalam dunia multi-level ni, networking ni daripada tahun 94. Tak stop. Dah berapa tahun dah. Orang kata bukan masak lagi dah, tak tahu apa cerita dah kan. Dah lonyai dah katanya kan. Jadi steam. Jadi kan, itulah saya tak ada stop. 20 tahun saya mencari satu syarikat Melayu, Bumi Putera Islam yang macam ini, yang lengkap. Ada kilang sendiri, ada makmal sendiri. Sebelum ni tahun 90-an tak ada satu syarikat Melayu macam ni. Kebanyakan semua syarikat Cina. Yang saya sebut tadi apa dia? Zulian ke, CNI ke, apa segalanya lah. Semua Cina. Tapi masa tu kita tak ada. Jadi pilih pilihan. Sekarang ni kita dah ada. Nak pilih kita atau pilih mereka? Dah tentu pilih kita. Sebabnya itu pun sekurang-kurangnya fardu kifayah. Bukan kita buat orang tak payah kan. Kita sama-sama kan. Jadi saya rasa cukup setakat ini dulu ya. InsyaAllah di lain masa kita akan berjumpa lagi. Memang kita jumpa. Saya insyaAllah lah ya, selagi nyawa dikandung hajat kan, itulah dia. Jadi saya rasa siapa yang pertama kali buat networking, buat bisnes macam macam ni? Siapa yang pertama kali? Yang pertama kali ya? Yang pertama kali. Yang lain tu dah banyak kali lah kan? Banyak kali tapi tak percaya. Okey, sekarang ni saya bagi cerita je kan? Saya bagi cerita. Cerita ni berkenaan dengan 2 ekor katak. Okey. Katak je. Katak 2 ekor katak ni jalan, boom, jatuh masuk lubang. Jadi kuang. Dia panggil cara dia kan? Dia panggil cara dia, lompat tak dapat. Bila dia panggil kuang tu, kawan dia datang lah ramai-ramai macam ni kan? Keliling dia. Jadi 2 ekor katak ni cuba melompat. Dan kawan-kawan dia kata apa tau? Kau tak payah melompat katanya. Lubang tu tinggi, kau tak akan lepasnya. Jadi yang seekor ni bila dia dengar kawan-kawan tu dia cakap, dia dah tak lompat. Tapi yang seekor ni dia tak peduli. Dia tak peduli kawan-kawan tu cakap. Dia lompat juga, lompat. Akhirnya boleh keluar. Tahu tak? Sebab apa katak yang lepas keluar tu boleh keluar? Pekak. Sebab katak ni tak pekak. Dia tak dengar orang kawan-kawan dia cakap apa kan. Dia pekak. Jadi kalau dia pun dengar juga, dia pun tak lompat. Oleh kerana dia pekak tadi tu, dia lompat. Jadi kita nak buat bisnes ni, tuan-tuan yang lebih daripada 2-3 syarikat dah buat ni, orang cakap apa pun, kita jadikan pekaknya telinga, kita terus jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.